Yang pertama kenapa aku katakan filem ni tak patut ditayangkan di pawagam ataupun di mana-mana adalah dengan penggunaan AI. Kau menggunakan AI dekat hujung-hujung pula tu di third act pada waktu babak-babak konon-kononnya ada final battle menggunakan ombak laut, menggunakan haiwan-haiwan laut, menggunakan aksi-aksi silat apa semua kan. Tapi AI dia boleh ubah wajah orang, boleh ubah senapang, boleh ubah keris. Tak konsisten. Dan ia dipaparkan di skrin besar tau. So aku nak tanya bukan setakat pada pengarah pada editor semua dalam filem ni. Korang masa dekat dalam bilik editing tu memang korang rasa benda ni masterpiece ke? Kalau benda ni masterpiece, memang korang master of shit lah. Kau nak gunakan AI pada awal-awal tunjuk macam animation apa semua tu, okay lah, fine lah, aku boleh bagi kelepasan lah. Tapi kereta bergerak straight pun korang guna AI. Kau hal orang menumbuk pun guna AI kan. Sorry, so dia buka lock lori pakai kelapa, itu pun guna AI. Aku bukan fitnah ke apa aku assume sebab apa yang aku nampak daripada filem ni, diorang tak cukup shot ke apa ke, so nak jalan singkat diorang guna AI je semua. Lepas tu AI pun kalau kau nak guna, come on lah, aku jamin lah filem ni confirm berjuta lah kan. Subscribe lah AI yang berbayar. Kenapa ambil yang free? Tak pun bayar lah prompter yang betul-betul boleh buat. Bukan tak boleh. Benda apa-apa pun semua ada pakar. Kau pergilah ambil prompter Semalaya punya admin ke apa ke. Diorang boleh prompt kan untuk korang. Ni siapa yang prompt kan ni untuk korang ni? Memang totally master of shit lah.